Di medan taman kami berdiri, membayar semula, membasmi rasuah dengan tekad luhur dan hati murni, memartabatkan maruah negara. Teguh berintegriti, tiada jengtar, setiap langkah demi negara. Kejujuran jadi obor yang menyina, menghapus gelap, terang di hamba. Suara bangsa, perjuangan suci, hapuskan rasuah, amanah terpatri. Masa depan cerah menjadi janji, sentiasa berkorban demi masa depan warisan. Teguh berintegriti, tiada jentar, setiap langkah demi negara. Kejujuran jadi obor yang menyina, menghapus gelap, terang di hampa. Suara bangsa, perjuangan suci, hapuskan rasuah, amanah terpatri. Masa depan cerah menjadi janji, sentiasa berkorban demi masa depan warisan. Suara bangsa, perjuangan suci, hapuskan rasuah, amanah terpatri. Masa depan cerah menjadi janji, sentiasa berkorban demi masa depan warisan. Teguh berintegriti, tiada jentar, setiap langkah demi negara. Kejujuran jadi obor yang menyina, menghapus gelap, terang di hampa. Suara bangsa, perjuangan suci, hapuskan rasuah, amanah terpatri. Masa depan cerah menjadi janji, sentiasa berkorban demi masa depan warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega FM My Anti-Corruption Channel. Bertemu lagi kita hari ini dalam Diary SPRM, yang mana hari ini kita menampilkan PSK Muhammad Farid bin Ismail dari bahagian pencegahan pengubahan wang haram AML. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, kalau boleh kita minta tuan kenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saya penguasa kanan Muhammad Farid bin Ismail. Saya sekarang bertugas di bahagian pencegahan pengubahan wang haram AMLA, Ibu Pejabat SPRM, dan saya mula berkhidmat di SPRM ni sejak 1 April 2010, yang mana pada awal permulaan karier saya ditempatkan di bahagian siasatan. Kemudian pada 2018 saya dinaikkan pangkat, kemudian ditempatkan di pasukan Task Force 1MDB dan ditukarkan ke cawangan sokongan penyiasatan. Hari ini dikenali dengan cawangan siasatan khas di bahagian siasatan. Kemudian pada 2023 1 April
saya ditukarkan sekali lagi ke bahagian AML sehingga sekarang di cawangan pencegahan pengubahan wang haram sehingga sekarang. Okey. Sebelum-sebelum ni pernah kerja dengan kata apa? Jabatan lain ke swasta ke? Swasta. Swasta Oh, ada pengalaman Okey, jugalah. ada. So, kini tuan bertugas di bahagian pencegahan pengubahan wang haram ataupun AMLA. Jadi, boleh tuan kongsikan peranan tuan di bahagian ni? Okey. Bahagian AMLA Ibu Pejabat SPRM ni kami mempunyai beberapa cawangan. Sebagai contoh, saya boleh sebutkan kita mempunyai cawangan pencegahan pengubahan wang haram. Kemudian kita ada cawangan Operation Target Center ataupun disebut sebagai cawangan OTC. Kemudian kita ada cawangan penunjukan harta FOP dan cawangan perancangan, koordinasi dan strategik sebagai keurustiaan di bahagian AMLA. Kemudian setiap cawangan-cawangan ini mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Yang mana saya di cawangan AMLA, antara kita punya peranan ataupun tanggungjawab kita adalah kita menguruskan pembukaan aduan dan menjalankan siasatan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Haram, dan dalam masa yang sama kita juga menguruskan bantuan siasatan kepada mana-mana bahagian, terutama bahagian siasatan ataupun SPRM negeri berhubung dengan siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Haram. Seterusnya kita juga memberikan khidmat nasihat kepada pegawai penyiasat berhubung penyiasatan AMLA, sebab kadang-kadang SPRM bahagian siasatan ataupun SPRM negeri mereka fokus kepada siasatan di bawah predicate offence ataupun kesalahan di bawah Akta ASPRM. Cuma bila ada arahan ataupun ada keperluan untuk mereka membuka aduan di bawah Akta AMLA, kami akan bantulah untuk beri guidelines ataupun beri panduan kepada mereka daripada proses permulaan sampailah kepada peringkat yang sama ada nak buat pertuduhan, lucuk hak dan sebagainya. Seterusnya kita juga di cawangan AMLA ni kita membantu dalam memantau proses penyiasatan, terutamanya berkaitan dengan operasi siasatan yang kita buat, terutamanya melibatkan siasatan di bawah Akta AMLA itu sendiri selaras dengan perintah tetap dan arahan yang kita terima daripada ketua cawangan ataupun daripada pengarah AMLA itu sendiri. Okay. So tuan, ada yang bertanya, dia kata kalau dia orang kata nak buat aduan terus dia nak direct dengan AMLA, boleh ke tanpa melalui orang kata kita punya proses kan, pergi ke kita punya orang kata pegawai petugas apa, boleh ke macam tu? Setakat ni kami di bahagian AMLA, kalau kita tidak ada kaunter untuk buka aduan seperti mana terlihat di Ibu Pejabat lah. Sebab di bahagian AMLA ni kita kebanyakan menerima maklumat, sama ada maklumat yang dibangunkan oleh cawangan OTC berdasarkan maklumat daripada mana-mana agensi di luar seperti Bank Negara dan sebagainya. Kemudian aduan yang kita buka juga berdasarkan daripada JMM atau Kuasa Menilai Maklumat di SPRM sendiri, dan juga maklumat-maklumat yang kita terima sama ada daripada peringkat pengurusan tertinggi ataupun yang secara macam tadi tuan sebut ada orang datang nak buat report tersebut mungkin diterima oleh bahagian rekod, kemudian maklumat itu disalurkan kepada bahagian AMLA untuk kita buka open investigation. Okey, kita kena ikut proses yang sebetulnya. So kita biasa mendengar di TV dan juga radio berhubung dengan penangkapan dan juga tuduhan berkaitan pengubahan wang haram. Namun mungkin ada antara kita yang tidak tahu dan faham apa itu pengubahan wang haram dan bagaimana prosedur siasatannya. Boleh tuan ceritakan sikit. Pengubahan wang haram ni secara ringkas kita sebut dia satu jenayah. Yang pasti dia satu jenayah. Yang mana kesalahan-kesalahannya dinyatakan secara jelas dalam Akta Pencegahan Pengubahan wang haram. Keganasan hasil daripada aktiviti haram tahun 2001, yang mana daripada akta tersebut terdapat lebih kurang 406 kesalahan di bawah Akta AMLA itu sendiri. Dan akta ini secara spesifik dia bertujuan untuk mencegah pengubahan wang haram yang berlaku pada hari ini, dan juga pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, yang mana
kita kena faham dulu apa itu yang biasa kita sebut pengubah wang haram ataupun sinonim masyarakat awam hari ini kita sebut sebagai proses untuk cuci wang lah. Kita sebut kan untuk cuci duit dan sebagainya. Baik. Kemudian saya pergi kepada prosedur dia tadi. Macam tuan tanya, apakah mungkin orang tanya apa specialnya ataupun apa prosedurnya. Prosedurnya hampir sama je. Bila kita ada aduan, kita buka maklumat ataupun kita buka kertas siasatan, proses tu berjalan seperti biasa, macam siasatan di bawah atas ASPRM dan sebagainya. Cuma di situ kita juga ada membuat proses tangkapan, bongkaran, kita buat penggeledahan dan juga kita menjalankan operasi siasatan seperti biasa sehinggalah siasatan itu selesai dan kita rujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan selanjutnya. Kemudian apa kelebihan kita? Contohlah orang tanya apa bezanya sehingga ada satu bahagian. Baik. Cuma selain kita menjalankan siasatan di bawah aduan AMLA itu sendiri, dari segi Akta AMLA ni dia memberi kita sedikit kelebihan lah. Terutamanya dalam siasatan kita menjurus kepada financial institution seperti bank dan sebagainya, yang mana di bawah Akta AMLA itu kita ada Section 48, contoh perintah bawah Section 48 untuk kita hantar kepada institusi kewangan untuk kita mendapatkan maklumat yang seberapa segera untuk kita buat analisa, kita buat dapatkan dapatan sehingga kita boleh membentuk satu rantaian transaksi untuk kita melihat sama ada terdapatnya elemen cuci duit tadi ataupun pengubah wang haram telah berlaku oleh mana-mana individu lah yang kita siasat. Okey, selepas ini kita nak tanya tuan tentang transaksi dalam talian, kes-kes yang melibatkan transaksi dalam talian. So kepada pendengar-pendengar yang mempunyai kata maklumat mengenai rasuah, jangan lupa talian kita tetap sama 1-800-88-6000 dan kita akan kembali lagi selepas ini. Mega FM, my anti-corruption channel. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Mega FM, my anti-corruption channel. Kita bertemu kembali bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami. Kita bersama dengan penguasa kanan Muhammad Farid bin Ismail dari bahagian pencegahan pengubahan wang haram AML. So tadi kita dah tanya beberapa soalan. So kita nak tanya soalan kita yang seterusnya, tuan. Terdapat banyak kes pengubahan wang haram yang melibatkan transaksi dalam talian. Bagaimana bahagian tuan menangani isu ini terutama dalam era digital ni? Okey, di bahagian AMLA ni sendiri, kita mempunyai cawangan yang saya sebut tadi. Sebagai contoh, cawangan Operation Target Center, OTC. Yang mana OTC ni spesifiknya dia berperanan untuk membangunkan dan menganalisa maklumat-maklumat yang kita terima daripada pelbagai sumber, untuk dia kemudian maklumat tersebut dia bangunkan
Dan setelah pembangunan maklumat selesai, mereka akan pas kepada bahagian AMLA untuk membuka kertas siasatan terbuka. Baik, di situ kita akan lihat daripada maklumat yang dibekalkan oleh cawangan OTC ini untuk kita membuka kertas aduan. Kemudian dalam proses penyiasatan tersebut, kebanyakannya dalam kesalahan di bawah AMLA ni, semua transaksi yang berlaku kebanyakannya adalah online transaction lah, ataupun kita sebut sebagai transaksi melalui perbankan. Baik, sebelum tu kita lihat sedikit macam mana kita nak menjustifikasikan kesalahan di bawah AMLA itu. Masyarakat kita faham ataupun kita sebut, untuk macam saya sebut tadi, proses cuci duit. Bila nak cuci duit, duit tu mesti kita sahkan ataupun kita siasat, ianya adalah berpunca daripada apa-apa illegal activity. Sama ada rasuah ke, daripada sumber pengedaran dadah dan sebagainya. Dan mana kesalahan-kesalahan yang menyebabkan adanya duit haram ni tadi, mesti datang daripada apa-apa predicate offence, ataupun daripada kesalahan yang dibuktikan melalui rasuah ataupun yang terdapat dalam jadual kedua dalam Akta AMLA itu sendiri. Baik, apabila kita kena pasti adanya predicate offence tadi, ataupun contohnya suspek ni menerima rasuah, daripada hasil rasuah tersebut dia mesti nak cuci duit tu, supaya daripada duit haram tadi dia boleh jadikan duit tersebut sebagai satu duit yang sah di sisi undang-undang. Sama ada dia leburkan duit tu, dia cuci duit tu melalui apa-apa perniagaan, ataupun dia masuk ke dalam bank, dia simpan untuk dalam pembelian aset, ataupun dia beli saham ke dan sebagainya. Baik, daripada situ kita akan kena pasti. Pertama tadi saya sebut apakah dia punya kesalahan yang menyebabkan adanya duit haram tersebut. Predicate offence dia, contoh rasuah. Bila dah dapat rasuah, di mana dia gunakan duit tu berikutnya. Sebab tu dalam Akta AMLA tu ada 3 step. Biasanya orang nak cuci duit ni dia akan buat 3 step ni lah. Yang pertama, adanya kita sebut sebagai proses placement. Dia duit yang daripada aktiviti haram tadi, dia simpan ke dalam mana-mana institusi kewangan. Contoh simpan dalam bank. Di situ adanya satu kesalahan. Apabila dia menyimpan duit haram tadi ke dalam institusi kewangan. Kemudian bila dah simpan duit tu dah mungkin dah beranak, dah dapat dividen dan sebagainya. Kemudian dia transfer kepada lapisan yang berikutnya. Kita panggil sebagai proses lapisan ataupun layering. Dia akan transfer kepada contoh mula-mula masuk ke akaun sendiri. Kemudian mungkin dia beli shares dekat mana-mana, dia transfer ke institusi yang lain, ataupun transfer kepada family members, kepada suami, kepada isteri, kepada anak. Dah berlapis dah. Kemudian ataupun dia letak dalam simpanan tabung haji sebagai contoh, ataupun mana-mana saham. Bila dah lama dapat dividen, duit tu pun dah semakin banyak. Bila duit dah semakin banyak, dia pergi ke next step, iaitu kita sebut sebagai integration, yang mana dia mungkin guna duit tu untuk pemilikan apa-apa aset dalam bentuk yang lebih besar, ataupun guna duit tu untuk menubuhkan syarikat, menggunakan duit tu untuk menubuhkan mana-mana company baru, mengasaskan apa-apa, buka kedai ke dan sebagainya. Jadi daripada peringkat siasatan tersebut, kita akan lihat betapa banyaknya transaction yang berlaku, dan sekiranya skala transaction tu besar, maka tempoh masa penyiasatan pun akan besar lah juga, akan mengambil masa. Dan di situ kita akan lihat method transaction juga berlaku dalam banyak lapisan. Kalau melibatkan transaction itu sehingga ke luar negara dan sebagainya, maka perlu kepada kita rentas sempadan untuk buat siasatan, untuk kita dapatkan di mana duit yang daripada sumber haram tadi berakhir. Berakhir sama ada bentuk aset ke, dicairkan menjadi apa-apa income jangka panjang dan sebagainya. Jadi dalam era hari ini, berbalik pada soalan tadi, dalam era ini bagaimana kita nak menandatangani lah. Kita di bahagian AMLA ni banyak, antaranya kita buat collaboration dengan pelbagai agensi. Sebagai contoh, dalam setiap tahun kebelakangan ini kita ada buat
round table discussion, kita sebut sebagai RTD program, oleh bahagian AMLA dengan kerjasama dengan bank-bank komersial, bank-bank pembangunan dan lain-lain institusi, untuk kita duduk berbincang dan kita melihat pattern-pattern ataupun trend pengubahan wang haram yang berlaku hari ini. Bagi contoh. Kemudian kita juga buat apa yang disebut sebagai kerjasama strategik dengan compliance bank, ataupun kita ada satu compliance officers networking group, ataupun kita sebut CONG. Dan untuk kita mengenal pasti trend pengubahan wang haram yang terutamanya dalam platform atas talian hari ini. Kemudian kita juga ada public private partnership ataupun disebut PPP dengan pelbagai financial sector bagi tujuan mengukuhkan kerjasama dan pelarasan dalam perkongsian maklumat. Sebab kadang-kadang institusi perbankan ni didapat certain information melalui mungkin daripada cash treasury report, suspicious transaction report dan sebagainya. Kemudian mereka salurkan maklumat itu kepada bahagian AMLA untuk kita bangunkan maklumat tersebut, dan dalam proses tu kita akan ada networking lah untuk kita sama-sama kerjasama untuk mengenal pasti jenayah yang berlaku di sebalik tu. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Financial Intelligence Unit FIU Bank Negara Malaysia dalam penyaluran maklumat khususnya berkaitan dengan perbankan tadi. Dan kita juga ada kerjasama dengan law enforcement agencies, termasuklah PDRM, cyber security dan sebagainya, dalam kita nak mendapatkan keterangan ataupun mendapatkan bantuan dari segi siasatan, khususnya berkaitan dengan agensi berkaitan dengan sekiranya ada cross border transaction. Kita pun ada kerjasama dengan agensi law enforcement di negara-negara seperti Singapura, Brunei, Indonesia dan sebagainya lah. Baik. Kemudian antara lain kita juga ada networking memorandum of understanding MOU dengan agensi pencegahan rasuah di luar negara. Ini macam kita buat kerjasama dua hala dengan pihak anti rasuah negara, contoh Brunei. Sekiranya kita mengesan apa-apa transaksi ataupun kadang-kadang kita mendapatkan bantuan mengesan saksi yang mungkin duduk ataupun berada di negara tersebut. Jadi melalui MOU tersebut kita cuba untuk cari penyelesaian ataupun menjalankan siasatan berdasarkan kepada kerjasama tersebut lah. Jadi macam mana kita nak usaha effort kita tadi, itulah tuan, kita buat kerjasama, kita wujudkan rantaian supaya kita boleh membuat siasatan dalam keadaan berdasarkan kepada trend dan juga skala yang besar tadi lah. Okay, baik. So bila tadi ada tersebut kata PDRM, so ada yang bertanya ya, apa kata macam mana yang nak membezakan yang ni SPRM, yang ni yang PDRM punya macam mana? Okey, macam okey, saya faham. Saya sebut tadi soalan apa bila saya jawab soalan tadi kan. Okey, macam saya sentuh tadi. Satu di bawah Akta AMLA itu sendiri, dia bukan akta yang khusus kepada SPRM saja. Contoh bila kita nampak laporan dalam media dan sebagainya dituduh di bawah Akta AMLA Seksyen 4 dan sebagainya, contoh. Orang tertanya-tanya siapa yang buat pertuduhan ni? Adakah SPRM, PDRM ke ataupun mana-mana agensi sekalipun. Baik. Akta AMLA ni dia boleh disiasat oleh mana-mana agensi lah. Yang penting kita kena melihat apakah dia punya predicate offence ataupun kesalahan yang termaktub dalam jadual kedua tadi. Antaranya rasuah. Contoh predicate offence dia ataupun jenayah utama dia adalah menerima rasuah. Kemudian hasil daripada rasuah tersebut kita siasat di bawah AMLA untuk kita jejak ke mana wang-wang itu telah mengalir, telah berlaku transaksi di mana, dan dia kita akan lihat di situ akan ada parallel investigation. Siasatan bersama antara kesalahan rasuah dan kemudian akan ada siasatan di bawah Akta AMLA. Baik, macam mana nak bezakan? Okay, nak bezakan bila kita lihat
apakah dia punya predicate offence tu. Yeah. Mungkin penjenayah tadi ataupun suspek tadi dituduh di bawah mungkin pengedaran dadah. Baik, hasil daripada pengedaran dadah tersebut ataupun jenayah kebanyakan hari inilah yang kita biasa baca di media, predicate offence adalah berkaitan dengan penipuan, scammers dan sebagainya kan. Jadi hasil daripada aktiviti scammer tersebut, dia guna untuk mungkin pemilikan aset, transaksi, membuat transaksi ke beberapa tempat dan sebagainya. Jadi di situ pun akan ada pertuduhan ataupun siasatan di bawah Akta Amla. Jadi penting untuk kita memahami kesalahan amla ni. Bila kita dapat lihat dia punya kesalahan utama tu apa. Sama ada rasuah. Kalau rasuah, biasanya kita lah akan buat pertuduhan di bawah amla. Baik, so itu penjelasan. Okey, harap semua faham ya macam mana kita nak tengok permulaan dia tu macam mana. Daripada situ kita dapat tahu sama ada SPRM akan ambil ataupun pihak berkuasa yang lain akan ambil. So seterusnya, apakah cabaran ini yang terbesar yang dihadapi SPRM dalam menguatkuasakan amla ni? Okey, cabaran ni banyak lah tuan. Mungkin di peringkat manajemen cabaran tu lebih besar dan sebagainya. Di peringkat macam kami di peringkat pelaksana, kita pun pegawai penyiasat. Pertama, bila kita terima satu-satu maklumat, yang macam saya sebut tadi, maklumat ni datang daripada pelbagai sumber. Mungkin datang daripada pemberi maklumat itu sendiri, kemudian mungkin datang daripada maklumat yang dibangunkan oleh cawangan Operation Target Center tadi, ataupun maklumat yang datang daripada pihak pengurusan untuk kita siasat. Pertama, cabaran dia adalah untuk kita mengenal pasti apakah kesalahan utama tadi. Macam mana kita nak menjustifikasikan sebagai sumber aktiviti haram itu diperolehi daripada perbuatan apa. Ataupun kita sebut predicate offence tadi, apa dia? Rasuah ke? Pecah amanah ke? Salah guna kuasa ke? Dan sebagainya. Di situ kita perlu, kadang-kadang maklumat kita dapat memberitahu, suspek ni mempunyai kekayaan melampaui kemampuan dia sebagai contoh. Ataupun tiba-tiba buat bongkaran jumpa duit 100 juta dalam rumah, dalam safe house dan sebagainya. Jadi kita perlu mengenal pasti daripada mana duit itu datang. Daripada aktiviti rasuah ke dan sebagainya. Kemudian kita perlu mengesan sumber duit tersebut daripada mana, dan di situ kita perlu mencarilah siapa saksi yang boleh memberi keterangan. Kita buat kita money trail untuk jejak daripada mana sumber duit itu datang, sehinggalah kita dapat jumpa asas kedatangan duit tersebut. Kemudian barulah kita boleh kenal pasti, baik kesalahan tersebut dikategorikan di bawah seksyen berapa dan sebagainya. Baik, kemudian dalam cabaran penyiasatan juga, kita ambil maklum bahawa di ibu pejabat ni khususnya banyak kes yang dibuat adalah berskala besar, terutama di bahagian siasatan amla itu sendiri. Banyak kes yang kadang-kadang mendapat liputan media hampir setiap hari. Bila kita buat tangkapan, kita bawa ke OKT pengiriman dan sebagainya, ada liputan dan sebagainya. Di situ bila siasatan tersebut berskala besar, yang kedua ada liputan media, sudah pasti pegawai penyiasat pun akan ada sedikit tekanan lah tuan. Sebab setiap hari kena buat laporan kepada pihak pengurusan, status siasatan setakat mana, berapa saksi yang kita dah kenal pasti, berapa saksi yang kita dah panggil memberi keterangan, siapa yang kita dah panggil, kita nak tangkap siapa lagi, baik berapa jumlah akaun yang kita dah bekukan. Baik, dan dalam penyiasatan amla ni kita ada sedikit ekstra lah, kelebihan antara jika nak dibandingkan dengan akta SPRM. Sebagai contoh, di bawah akta amla ni kita ada kuasa pegawai penyiasat boleh membuat pembukuan akaun terhadap mana-mana orang yang disyaki terlibat dalam pengubahan haram. Jadi bila kita bertindak untuk membekukan mana-mana akaun individu yang terlibat atas syak menjalankan aktiviti pengubahan haram tadi, kita perlu sedar bahawa di situ juga ada satu tempoh masa yang kita perlu patuhilah. Iaitu contohnya dalam freezing ni kita ada tempoh sehingga 90 hari. Bila once kita dah freeze account,
kita dah lapor kepada media contohnya, kita dah freeze akaun certain amount. Jadi di situ peranan kita, tanggungjawab kita adalah untuk kita membuat siasatan seberapa segera juga untuk kita dapatkan evidence, keterangan, bukti dan dokumennya, saksinya, untuk kita mengesahkan bahawa duit-duit yang telah dibekukan itu datangnya ataupun daripada sumber hasil aktiviti haram. Jadi kat situ 3 bulan ni walaupun kita nampak atas kertasnya macam lama, tapi bila dalam skala operasi ada yang macam rushing lah. Agak cepat juga untuk kita selesaikan. Dan di situ selepas kita dah ada proses freezing, sekiranya kita ada berpuas hati bahawa terdapatnya bahawa memang duit itu dibuktikan datang daripada aktiviti haram, kita boleh untuk membekukan pula akaun tersebut sehingga satu tempoh, yang mana dalam tempoh tersebut siasatan mesti berjalan dan mesti disiapkan untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapatkan arahan selanjutnya, sama ada nak proceed dengan pertuduhan ataupun nak kena lepaskan balik akaun tersebut ataupun nak buat lucu hak ke dan sebagainya. Baik. Kemudian antara cabaran lain yang saya boleh sentuh adalah kebanyakannya maklumat yang kita dapat juga mungkin sudah berada pada satu tempoh masa yang agak lama. Contoh, kita membuka siasatan terhadap mungkin jenayahnya telah berlaku 10 ke 20 tahun yang lepas. Tiba-tiba hari ini kita nak siasat macam mana individu ini contohnya memiliki kekayaan sebegitu banyak, daripada sumber yang mana. Jadi di situ ada cabaran untuk kita untuk menjejak balik mungkin bukti transaction yang telah terkait 10-20 tahun yang lepas, nak korek balik kisah-kisah lampau tu, nak cari balik siapa saksi yang boleh memberi keterangan, kemudian nak dapatkan dokumen bank, nak lihat balik transaction yang berlaku. Jadi di situ dia akan ada mungkin siasatan akan mengambil masa dan ada kemungkinan saksi pun sudah tidak ada. Jadi dia akan ambil masa lah kan. Jadi cabarannya adalah untuk kita menyiapkan siasatan itu sendiri bila mana tempoh masa jenayah tu dah berlaku mungkin agak lama dan melebihi tempoh yang panjang lah. Okey, itu antara cabaran lah kan. Kalau nak ikut cabarannya tu banyak lagi lah kan. Antara cabarannya. So, boleh tuan kongsikan sedikit contoh kes yang berjaya disiasat dan didakwa oleh SPRM berkaitan AMLA ni. Okey, kalau saya sebut contoh kes ni banyak lah. Saya mula masuk di bahagian AMLA ni sendiri pada sekitar 2023. Yang mana saya berpeluang untuk menyertai ataupun terlibat dalam satu dua operasi yang berskala besar. Sebagai contoh, kalau saya bagi based on statistik tu, untuk di AMLA pun kita ada KPI kita untuk buka kertas siasatan dan sebagainya. Kalau saya pergi kepada statistik, kalau kita rujuk pada tahun 2023 contohnya, bahagian AMLA itu sendiri telah membuka hampir 35 kertas siasatan. Kemudian pada 2024 kita telah pun kita buka sekitar 35 atau 36 kertas siasatan. Dan contoh kes terdekat yang kita boleh tunjuk adanya siasatan yang berskala besar dan membawa kepada pertuduhan. Kalau kita lihat kepada laporan media sebelum-sebelum ni, kita ada buat siasatan berkaitan dengan satu sindiket ataupun penyiasatan ke atas sebuah pertubuhan yang kita sebut sebagai Ops Taufan, yang mana dipercayai bahawa dana awam ini telah disalahguna ataupun berlaku elemen pecah amanah terhadap dana awam terhadap pertubuhan tersebut. Jadi proses siasatan kita buat dia pada prinsipnya di bawah kesalahan ASPRM atau ASPRM itu sendiri. Kemudian hasil daripada penyiasatan tersebut, kita berjaya membuktikan bahawa terdapatnya elemen pecah amanah terhadap CEO dan juga pengurusan pertubuhan tersebut, sehingga mencecah kepada 12 juta ringgit.
Jadi dalam Obstafa ni kita boleh lihat bahawa proses siasatan tu berjalan hampir 3 bulan. Yang mana selain daripada predicate offence yang kita pertuduhkan di bawah pecah amanah, bahagian amla juga membuat pertuduhan di bawah Akta Amla itu sendiri, yang mana suspek-suspek ini dipercayai telah melakukan ataupun terlibat dalam aktiviti pengumpulan haram berjumlah kira-kira 12.833 juta ringgit. Di situ kita boleh lihat bahawa kita dapat buktikan dana awam tu telah disalahguna melalui pecah amanah. Kemudian hasil daripada pecah amanah tersebut kita tuduh pula secara bersama individu yang sama di bawah Akta Amla, iaitu terlibat atau melibatkan diri dalam pengumpulan haram sehingga berjumlah 12.833 juta. Baik. Selain daripada kejayaan dalam membuat pertuduhan di mahkamah, kadang-kadang orang kata bila siasat amla ni mesti nak kena tuduh. Okey. Persepsi kita ni bila siasat kita mesti nak hasilnya kita nak lihat bahawa adanya pertuduhan di mahkamah. Selain daripada kejayaan kita membuat pertuduhan dalam siasatan amla ni, kita juga ada berjaya menyelesaikan siasatan kita melalui tindakan compound di bawah Seksyen 92 Akta Amla itu sendiri. Yang mana dalam Akta Amla ni ianya memberi kuasa kepada SPRM, kepada Suruhanjaya ini untuk mengambil tindakan compound ke atas mana-mana individu yang kita rasa terlibat dalam aktiviti pengumpulan haram. Kemudian selain daripada tindakan kita compound terhadap mana-mana individu, keberhasilan kita juga adalah melalui kita dapat lucuk hak hasil daripada aktiviti haram tersebut. Sebagai contoh, kita tahu yang daripada daripada pengumpulan haram tadi, dia mungkin dah cuci duit dia dengan beli aset, beli kenderaan, beli melabur lah dan sebagainya. So kita mengambil tindakan untuk lucuk hak terhadap apa jua aset-aset, sama ada harta alih atau tidak alih, yang diperolehi melalui aktiviti haram ni. So keberjayaan kita dalam kita lucuk hak itu pun satu keberhasilan juga. Sebab seperti mana yang dilaporkan oleh Tan Sri Putrajaya dalam sidang media awal Januari ini, yang mana pada tahun 2024 nilai compound sebagai contoh yang kita telah berjaya kutip di bawah Akta Pengumpulan Haram ni berjumlah sekitar 60 juta ringgit. Dan seterusnya bagi perucukan harta pula kita berjaya kutip sekitar RM12 juta ringgit. Di situ walaupun figure-figure ni kita anggap satu keberhasilan juga dalam siasatan kita, selain kita membawa kepada pertuduhan di mahkamah dan sebagainya. Okey, itulah dia ya, contoh kes yang berjaya ya dikongsikan secara panjang lebar ya oleh Tuan Farid kita. Dan selepas ini kita nak tahu ya usaha ataupun inisiatif yang dijalankan oleh SPRM dalam meningkatkan kesedaran awam. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami Meg FM, My Anti-Corruption Channel. Pagi bos. Pagi. Barang dah sampai. Cantik. Ni nanti barang yang akan datang tu macam biasa. Dua macam biasa tak? Macam biasa. Baik bos. Thank you brother. Syarikat takkan bagi muka lagi dengan pekerja macam awak ni. Dah, saya tak nak tengok lagi awak kat sini. Virus ni dah lama ada dalam tubuh aku. Ianya sudah sebati dalam jiwa aku. Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini. Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan. Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya. Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi. Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah. Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
Mega FM, My Anti-Corruption Channel. So, kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita terus kepada soalan seterusnya. Apakah usaha atau inisiatif yang dijalankan oleh SPRM dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai bahayanya pengubahan wang haram? Okey. Usaha dan inisiatif SPRM ni kita boleh lihat banyaklah. Antaranya bila kita buat siasatan secara berterusan ataupun siasatan yang berskala besar, itu adalah satu effort kita juga untuk kita tunjuk kepada masyarakat bahawa pengubahan wang haram ini serius berlaku hari ini. Yang kedua, kalau hari ini kita lihat trend pengubahan wang haram ni juga daripada satu masa ke satu masa dia mungkin dah berevolusi. Betul. Kalau dulu mungkin pengubahan wang haram ni berlaku hanya peringkat placement saja, masuk ke masuk simpan dalam akaun, kemudian settle. Okay, hari ini dia dah berevolusi kepada peringkat layering yang sangat banyak, dan skalanya pun semakin besar daripada tahun ke tahun, sebab penjenayah pun dia kata berevolusi daripada satu mungkin satu era ke satu era tu dia berbeza-beza metod. Di samping hari ni kita lihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sebagainya lah. Jadi di situ banyak perubahan yang melibatkan pengubahan wang haram ni menjadi kepada lebih besar. Hari ni kita lihat adanya kriptokrasi dan sebagainya. Jadi duit tersebut mungkin dah dilaburkan dalam sistem tadi lah. Baik. So sebagai usaha kita ambil pendekatan, antaranya kita secara berterusan hantar pegawai kita mungkin untuk latihan, tuan. Di bahagian AMLA ni kita banyak melibatkan diri dengan kerjasama dengan agensi-agensi untuk kita tengok ataupun kita lihat pattern-pattern pengubahan wang haram hari ini. Di samping kerjasama yang saya sebutkan tadi dengan law enforcement agency, dan juga melalui kerjasama dengan institusi kewangan, dengan bank-bank dan sebagainya. Jadi itu antara yang saya boleh sentuh berkaitan dengan inisiatif kita, terutamanya yang dibuat oleh bahagian AMLA hari ini. Dan juga kepada penjenayah rasuah ni, walau sebanyak mana layering yang anda buat, kita di SPRM pun juga sentiasa mencari ilmu bagaimana untuk menangani masalah ini. Dan ingatlah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. So pada Disember 2024, Tuan telah dilantik sebagai ahli pasukan pemeriksa poligraf bertauliah di SPRM. Boleh Tuan terangkan berkenaan dengan pelantikan dan tugasan ini, dan setakat ini berapa banyak pemeriksaan poligraf yang telah dijalankan? Saya mula terlibat dengan pasukan poligraf ni sekitar 2018. Apabila diberi peluang kat situ untuk menyertai kursus poligraf bersama dengan Akhbar dan Associate. Baik. Sejak daripada tu kita saya sendiri banyak terlibat membantu pegawai penyiasat, terutama di bahagian siasatan, sama ada di ibu pejabat ataupun di SPM negeri, dalam membuat ujian poligraf terhadap mana-mana suspek, individu ataupun saksi yang bahasa mudahnya kita kata dia menipu. Sama ada memberi keterangan yang keterangan yang menipu, ataupun terdapatnya kontradik antara satu saksi itu dengan saksi yang lain, ataupun kes yang mana terdapat barang kes hilang, contoh duit trap, ataupun kita nak tahu sama ada suspek ni ada sembunyikan sesuatu aset ke duit ke di mana-mana yang mungkin tidak diketahui oleh pasukan siasatan. Jadi sejak daripada 2018 kita telah ada sekitar dalam 4 ataupun 6 pemeriksa poligraf yang terlibat membantu pasukan siasatan di mana-mana seluruh Malaysia. Kemudian pada 2024 tahun lepas, kita tambah keanggotaan pasukan ahli pemeriksa poligraf ini dengan kita buat usaha sama latihan dengan American Polygraph Associate, yang mana mereka hantar wakil mereka ke Malaysia untuk memberikan kita kursus jangka panjang hampir 3 bulan untuk ajar kita metod dan juga kaedah-kaedah pemeriksa poligraf yang
ada standard seperti mana dibuat oleh American Polygraph Association. Jadi sejak itu kita nampak keperluan untuk menambah keanggotaan tu penting sebab sejak 2 tahun yang lepas, sekitar 2022, kita juga buat ujian poligraf ini ke atas mana-mana calon pengambilan baru, terutamanya kadet P29 sebelum ni, dan juga penguasa-penguasa baru yang nak menyertai SPRM. Jadi setiap kalau saya boleh katakan berapa jumlah tu agak ramai. Daripada kalau kita lihat 2022 kita buat ujian ni hampir kepada 138 individu. Dan kalau untuk tahun 2024 kita buat ujian poligraf ni kepada seramai 85 individu. Sama ada dalam kes penyiasatan ataupun terhadap ambilan baru pegawai-pegawai SPRM yang nak menyertai SPRM lah. Jadi di situ fungsi dan juga peranan pasukan poligraf ni dibesarkan, yang mana hari ini sekiranya mana-mana orang lah dalam SPRM ni nak buat permohonan untuk mendapatkan khidmat pemeriksa poligraf, boleh berhubung dengan pejabat Ketua Pesuruhjaya sebagai urustia yang bertindak untuk menerima apa-apa permohonan. Kemudian sekiranya ada keperluan, barulah kami akan turun untuk bantu dalam kes-kes yang berkaitan dengan adanya keperluan untuk mereka memanggil pasukan poligraf untuk mengesahkan maklumat ataupun membuat ujian ke atas mana-mana orang. Okey, selepas ini kita akan berkongsi lagi tentang poligraf ni lagi. Tapi sebelum tu kita berehat dulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Mega FM, saluran anti rasuah anda. Hei, kalau aku tak buat, macam mana nak hidup? Banyaknya ada ayah. Hari-hari hari cari ayah ke? Siapa yang bagi? Kawan ayah semua yang bagi tu. Sudah lah, Abang! Hai buat semua ni untuk keluarga kita, tak? Abang! Saya tak nak hidup susah macam dulu! Hei! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang abang. Abang, saya nak ke hospital ni, Abang. Abang balik, Abang. Saya tunggu. Abang? 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 Aku menyesal mengambil rasuah. Aku berhambakan tangan, bersaksikan mata, berhakimkan hati. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mega FM, My Anti-Corruption Channel. Okey, kita pun dah sampai di penghujung dah. Dan kita nak tanya tuan, bagaimana kaedah poligraf SPRM dapat membantu dalam mengesan penipuan atau memperoleh maklumat yang lebih tepat daripada individu yang disiasat, dan adakah pasukan tuan perlu memastikan individu yang menjalani ujian poligraf berada dalam keadaan fizikal dan mental yang bersesuaian sebelum menjalani ujian tersebut? Okey. Sinonimnya masyarakat akan sebut poligraf ini sebagai lie detector lah, alat mengesan pemohongan ataupun untuk buat ujian penipuan. Baik, tapi dalam SPRM ni bila kita belajar tentang kaedah menggunakan dan macam mana ia boleh digunakan dalam nak mengesan pemohongan tadi, kita dalam ujian yang kita jalani, pertamanya kita akan bantu pegawai penyiasat khususnya untuk mengesan mana-mana orang yang sama ada bercakap bohong ataupun memberi keterangan yang bercanggah ataupun ada menyembunyikan apa-apa maklumat yang penting dalam siasatan. Baik, alat ini pertamanya kita gunalah, pasukan poligraf ni kita guna ataupun dia berfungsi untuk kita
mengesan dan membangunkan maklumat ataupun kita sebut sebagai verify and develop information. Melalui ujian inilah kita nak tahu bila kita dah pasangkan equipment kepada mana-mana orang yang kita periksa tadi, kita akan lihat sebagai pemeriksa, kita akan lihat apakah perubahan fisiologi yang berlaku kepada ataupun kita panggil tindak balas yang berlaku kepada orang yang diperiksa selepas kita bertanyakan soalan kepada orang yang diperiksa tersebut. Sebagai contoh, bila kita dah pasang peralatan tadi, kita akan tanya, adakah kamu ada menerima wang daripada A, contoh. So daripada jawapan yang diberikan, kita akan melihat graf yang dibaca hasil daripada apa-apa perubahan fisiologi oleh orang yang diperiksa tadi. Di situ kita akan buat perbandingan dengan soalan-soalan yang kita akan tanya. Dan paling penting, sebelum ujian ini berjalan, kita tidak boleh ada elemen pemaksaan ataupun kita memaksa mana-mana orang untuk buat ujian ni. Kita kena dapatkan persetujuan tuan badan dulu, persetujuan daripada orang yang hendak diperiksa supaya dia membuat ujian tersebut secara dia rela hati dan dia bersetuju. Yang paling penting dia bersetuju dan memberi kita kebenaran untuk melakukan ujian tersebut. Sebab dalam ujian nanti kita mungkin akan ambil masa untuk pasang peralatan dan sebagainya. Kemudian penting juga untuk orang yang memeriksa ni bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isu apa yang hendak ditanya. Jadi di situ akan ada beberapa persoalan yang kita akan tanya sepanjang ujian berjalan. Dan selepas kita dapat dia punya kebenaran, kita perlu pastikan keadaan fizikal orang yang nak diperiksa ni berada dalam keadaan yang baik. Maksudnya sihat, kemudian tidak ada dalam tekanan, cukup tidur. Sebab tu sebelum ujian berjalan, kita akan ada satu checklist borang. Kita akan tanya dulu, okay, adakah encik hari ni sihat? Ada cukup tidur tak? Ada ambil apa-apa ubat-ubatan? Supaya dia membuat ujian ni dalam keadaan yang dia sedar, dia sihat dan boleh dan betul-betul bersedia. Di samping dia boleh fokus kepada soalan yang kita tanya. Yang seterusnya dia pun tak berada dalam keadaan yang sakit. Sebab kalau dia sakit pada masa tu, kalau kita tanya soalan, mungkin dia dah tak fokus kepada soalan yang kita tanya. Mungkin sebab kepala dia dah fikir menahan sakit dan sebagainya, menyebabkan ada gangguan kepada graf yang kita nak baca tu. Dan akhirnya memberi result yang tidak baik lah. Sebab tu penting untuk kita semak keadaan fizikal kesihatan orang yang nak diperiksa sebelum ujian berjalan, supaya ketepatan result tu nanti boleh menunjukkan bahawa sama ada orang yang diperiksa ni cenderung untuk bercakap benar ataupun dia menyembunyikan apa-apa fakta, menipu dan sebagainya lah. Baik. Jadi dan setakat hari ini, begitulah kita pasukan poligraf ini berfungsi untuk kita buat ujian poligraf kepada mana-mana orang. Asalkan apa-apa yang kita mungkin pegawai penyiasat ada mengesyaki adanya orang ini menyimpan duit di mana-mana ke, ataupun memberi keterangan yang bercanggah, ataupun kita boleh katakan menipu dan sebagainya. Jadi peranan kita adalah kita membantu pegawai penyiasat untuk mendapatkan maklumat dan mengesahkan sesuatu maklumat daripada sesuatu kes yang dirujuk kepada kita. Setakat ni ada yang tak setuju tak? Ada. Tak setuju. Mungkin faktor dia tak setuju tu atas sebab didesak ke, ataupun dia rasa tidak ada keperluan bagi dia, ataupun yang pertama, bila dia tak setuju, kebarangkalian untuk kita mengatakan dia berbohong tu tinggi lah. Sebab kalau tuan bagi keterangan, tuan rasa saya dah okey, cakap betul semua, jadi apa nak takut kan? Jadi pentinglah untuk kita dapatkan persetujuan tadi. Kita kata diam tak diam, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita. Dan sebelum kita berakhir, apakah mesej yang ingin tuan sampaikan kepada masyarakat mengenai penggunaan poligraf dalam usaha SPRM membantah rasuah dan jenayah kewangan ni? Okey, baik. Secara ringkas ya tuan. Okey, penggunaan poligraf ini merupakan satu pendekatan oleh SPRM untuk kita membantu pegawai penyiasat kita, terutama IO case lah, untuk mempercepatkan proses siasatan tersebut dari segi mendapatkan keterangan
bila berlaku percanggahan ataupun mungkin yang paling kritikal bila mana dalam kes tangkapan kita merasakan bahawa suspek ataupun mana-mana individu yang ditangkap ni mungkin ada menyembunyikan sesuatu duit ke aset berharga ke di mana-mana tempat yang tidak diketahui. Di situ banyak kes yang kita pasukan poligraf buat untuk kita bantu pegawai penyiasat ni untuk mendapatkan maklumat berdasarkan ujian yang dibuat. Dan metod ini kita guna sebagai satu memberi keadilan juga kepada orang yang ditangkap supaya keterangan yang telah diberikan tu boleh dibuktikan betul melalui ujian poligraf yang dilakukan. Sebagai contoh, saya tanya tuan, tuan kata ya saya dah beri keterangan yang betul. So kita buat comparison dengan ujian poligraf. Jadi kalau tuan confident tak ada nak sembunyikan apa-apa, kita akan telus untuk membuat ujian poligraf tersebut. Jadi sebagai pesanan terakhir saya nak terutamanya mengajak pendengar Mac FM ni lah dan juga mana-mana orang yang menonton supaya kita sentiasa memberi sokongan terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah oleh SPRM itu sendiri dalam usaha kita memastikan negara sifar rasuah lah. Okey. Baik. InsyaAllah. Okay, so sentiasa memberi sokongan dan kepada usaha-usaha SPRM dalam mencegah rasuah. Kemudian yang paling penting, tidak terlibat dalam pelakuan rasuah ataupun melakukan pengumbahan haram dalam jenayah pengumbahan haram itu sendiri. Jadi di akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada FM, kepada tuan. Okay, kerana sudi jemput saya pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama menjadi masyarakat yang sentiasa menyebarkan maklumat yang positif ataupun memberikan maklumat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni untuk membanteras rasuah di Malaysia ini. Dan akhir kata saya ucap terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Penguasa Kanan Muhammad Farid bin Ismail dari bahagian pencegahan pengubahan wang haram AMLA, dan kami di Mac FM mendoakan semoga tuan terus maju jaya di masa akan datang, dan semoga harapan kita di SPRM ini sifar rasuah, dan sama-sama kita membantu SPRM dalam membanteras gejala ini. So sampai di sini saja dari SPRM untuk edisi kali ini, dan teruskan menyokong SPRM dan juga segala usaha-usaha SPRM. Rasuah dihina, maruah dibina. Mitos atau fakta? Jika saya tidak ambil rasuah secara langsung, saya tidak bersalah. Individu yang menjadi perantara atau bersubahat dalam transaksi rasuah juga boleh dikenakan tindakan. Seksyen 28 Akta SPRM 2009 menyatakan sesiapa yang bersubahat atau membantu dalam kesalahan rasuah boleh dihukum sama seperti pelaku utama.